Adakah terdapat kaitan antara MNP dan sindrom kematian mengejut? Sindrom kematian dewasa mengejut kekal sebagai salah satu misteri perubatan yang paling membimbangkan dan tidak dapat dijelaskan. Seseorang mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit, namun nyawa mereka berakhir secara tiba-tiba, meninggalkan doktor dan orang tersayang tanpa jawapan kepada soalan, mengapa? Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kematian aritmia mengejut meragut kira-kira 5 juta nyawa di seluruh dunia setiap tahun. Di Eropah dan AS, ia menyumbang sehingga 20% kematian orang dewasa akibat penyakit kardiovaskular. Secara tradisinya, punca utama adalah keadaan jantung tersembunyi, penyakit arteri koronari, aritmia, kardiomiopati. Tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, perhatian penyelidik semakin tertumpu kepada faktor risiko baharu, iaitu pendedahan kepada mikro dan nanoplastik. Untuk memahami bagaimana nanoplastik boleh mencetuskan proses yang boleh menyebabkan kematian mengejut, mari kita ingat semula apa yang boleh dilakukannya. Seperti yang kita ketahui, sifat nanoplastik yang paling merosakkan ialah cas elektrostatik pada permukaannya, yang membolehkan zarah-zarah ini mengganggu penghantaran impuls elektrik antara sel dan memesongkan isyarat yang menyelaraskan fungsi organ dan badan secara keseluruhan. Dan kerana cas elektrostatik yang sama ini juga boleh mengganggu fungsi mitokondria dalam setiap sel, membawa kepada kekurangan tenaga, keradangan, dan akhirnya kematian sel. Bahaya terbesar timbul pada organ yang paling banyak menggunakan tenaga, iaitu otak dan jantung, di mana gangguan sedemikian boleh mencetuskan sindrom kematian mengejut. Otak kita mengawal pernafasan dan fungsi jantung melalui impuls elektrik yang tepat. Jika nanoplastik menyekat atau memesongkan isyarat ini, jantung boleh berhenti berdegup atau bernafas boleh berhenti. Dan kerosakan ini tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia terhasil daripada pengumpulan gangguan secara beransur-ansur, iaitu isyarat dari pusat kardiovaskular otak menjadi semakin terpesong dan tidak stabil, langkah demi langkah, menjejaskan penghantaran impuls elektrik dalam otot jantung. Walaupun ini pada mulanya muncul sebagai aritmia, jantung berdegup terlalu laju, terlalu perlahan atau tidak teratur, kerosakan ini bertambah buruk dan akhirnya mencapai ambang kritikal di mana ritma runtuh dan jantung berhenti. Bagi mereka yang berdekatan, ia mungkin kelihatan serta-merta, tetapi pada hakikatnya, kegagalan itu telah lama berkembang dari semasa ke semasa. Proses yang serupa mempengaruhi pernafasan, isyarat dari pusat pernafasan otak. Di bawah pengaruh cas elektrostatik nanoplastik, ia menjadi semakin tidak menentu. Selepas ambang kritikal dilampaui dan arahan otak tidak lagi dapat dilalui, pernafasan berhenti sepenuhnya. Dalam erti kata lain, kematian mengejut adalah hasil akhir daripada disregulasi jantung dan pernafasan secara beransur-ansur. Satu proses yang berlangsung secara senyap sehingga ia melintasi titik tanpa kembali. Dan sementara kita menjalani rutin harian kita dengan membuat perancangan untuk masa depan, nanoplastik terus merosakkan badan kita sel demi sel, hari demi hari. Sungguh menakutkan untuk menyedari betapa teruknya kesan nanoplastik terhadap tubuh manusia. Lebih membimbangkan lagi ialah hakikat bahawa kita tidak dapat mengawal pendedahan kita terhadapnya. Nanoplastik sentiasa memasuki badan kita melalui udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan makanan yang kita makan. Ini telah menjadi realiti seharian kita. Hari ini, kita tahu bahawa nanoplastik boleh mengganggu pusat kawalan di otak kita untuk pernafasan dan degupan jantung, menyebabkan aritmia, bronkospasme, dan edema pulmonari yang boleh mengakibatkan kematian mengejut. Namun, apa yang lebih membimbangkan ialah betapa sedikitnya yang kita masih tahu. Penyelidikan mengenai nanoplastik baru sahaja bermula dan kita baru mula memahami skala sebenar ancaman ini. Tetapi jangan salah faham, semua yang anda dengar setakat ini bukanlah fiksyen sains. Ini adalah mekanisme biologi sebenar yang dicetuskan oleh nanoplastik yang dicas secara elektrostatik. Ia menyerang setiap sistem badan kita, menyumbang kepada penyakit kronik dan juga menyebabkan kematian mengejut. Tetapi kesannya melangkaui generasi semasa.
Nanoplastik ini sudah pun menjejaskan anak-anak kita dan juga keupayaan kita untuk membawa kehidupan baharu ke dunia. Mikro dan nanoplastik memusnahkan kesihatan reproduktif. Bukti saintifik semasa menunjukkan dengan kuat bahawa disfungsi mitokondria mungkin merupakan punca utama ketidaksuburan dalam kalangan lelaki dan wanita, serta memberi kesan negatif kepada konsepsi, kehamilan dan perkembangan embrio. Bagi lelaki, kesuburan bergantung kepada penghasilan sel sperma yang sihat dan mencukupi yang bukan sahaja dapat hidup, tetapi juga mempunyai motilitas yang mencukupi dan tenaga yang diperlukan untuk mencapai dan menyuburkan telur. Tenaga tersebut berasal dari mitokondria, yang menyediakan ATP yang diperlukan untuk pergerakan sperma. Walau bagaimanapun, apabila fungsi mitokondria rosak atau menjadi tidak stabil, motilitas sperma berkurangan. Malah bentuk serta struktur sel sperma boleh diubah, sekaligus mengurangkan keupayaan untuk hamil. Dari tahun 1973 hingga 2018, bilangan sperma global dalam kalangan lelaki menurun lebih daripada 60%. Kita mungkin ada dua perkara penting di sini berkaitan dengan kesuburan kerana ia sudah tentu bahan tambahan dan kita tahu bahawa untuk beberapa waktu bahan tambahan itu mungkin mempunyai sifat mengganggu endokrin dan itu boleh mempengaruhi kesuburan, tetapi ia juga boleh menjadi sebahagian daripada zarah itu sendiri kerana zarah dalam banyak cara boleh. Dalam kajian yang dijalankan oleh saintis Cina, mikroplastik ditemui dalam setiap sampel air mani. Kesannya terhadap sel sperma adalah cepat dan merosakkan. Hanya dalam masa 30 minit pendedahan, fungsi mitokondria terganggu dan kerosakan DNA bermula. Ini mengurangkan daya hidup sperma dan menjadikan pembuahan hampir mustahil. Kajian haiwan telah menunjukkan bahawa mikro dan nanoplastik boleh terkumpul di dalam testis, menyebabkan kekurangan testosteron dan menjejaskan spermatogenesis. Mikro dan nanoplastik mengganggu fungsi ereksi. Pengeluaran testosteron yang tidak mencukupi boleh menyebabkan ketidaksuburan, libido yang berkurangan, disfungsi erektil, dan pada masa remaja, perkembangan seksual yang tertangguh. Penghasilan testosteron memerlukan sejumlah besar tenaga dalam bentuk ATP. Walaupun sejumlah kecil nanoplastik bercas elektrostatik yang memasuki mitokondria boleh mengganggu fungsinya dan mengurangkan penghasilan ATP, ini seterusnya boleh menurunkan tahap testosteron sebanyak 60 hingga 70%. Penurunan sedemikian menjejaskan aliran darah dalam corpora cavernosa, struktur zakar yang bertanggungjawab untuk ereksi. Akibatnya, ini membawa kepada disfungsi erektil dan akhirnya kepada mati pucuk. Di samping itu, nanoplastik yang bercas elektrostatik mengganggu penghantaran impuls saraf, yang bermaksud bahawa walaupun dalam keadaan rangsangan seksual, ereksi tidak berlaku. Ini telah disahkan oleh kajian dari Universiti Perubatan Anhui di China. Pada haiwan yang mengalami mabuk mikroplastik kronik, fungsi ereksi terjejas selepas hanya sebulan. Keputusan kajian kebangsaan di Jepun menunjukkan bahawa fungsi ereksi dan aktiviti seksual semakin merosot dalam kalangan generasi muda. Setiap lelaki ketiga di Jepun, iaitu kira-kira 14 juta individu, mengalami disfungsi ereksi. Tambahan pula, lelaki muda Jepun, terutamanya yang berumur 20 hingga 24 tahun, menunjukkan penurunan keinginan seksual, ereksi yang lemah, kesukaran mencapai orgasme, dan tahap kepuasan seksual yang rendah. Malah, prevalens disfungsi erektil dalam kumpulan umur 20 hingga 24 tahun adalah 26.6%, yang hampir sama dengan 27.8% yang diperhatikan dalam kalangan lelaki berumur 50 hingga 54 tahun. Trend yang membimbangkan ini tidak terhad kepada Jepun sahaja. Kajian global mengesahkan bahawa gejala disfungsi erektil menjejaskan sehingga 75% lelaki di seluruh dunia.
menunjukkan bahawa keadaan ini berleluasa dan boleh memberi kesan kepada lelaki dari sebarang umur di mana-mana rantau. Pada tahun 1995, lebih daripada 152 juta lelaki di seluruh dunia mengalami disfungsi erektil. Menurut anggaran saintis, dalam tempoh 30 tahun, jumlah ini akan meningkat kira-kira 2 kali ganda. Jadi fikirkanlah, jika hanya satu isyarat gagal, pergerakan tidak akan berlaku, pemikiran tidak akan terbentuk, dan emosi tidak akan timbul. Perkara yang sama juga berlaku walaupun untuk aspek kehidupan manusia yang paling intim. Segalanya bergantung pada koordinasi yang tepat antara sambungan saraf dan vaskular. Dan sambungan halus inilah yang mengganggu nanoplastik bercas. Disfungsi erektil bukan lagi keadaan yang jarang berlaku. Ia telah menjadi realiti yang meluas, dengan gejala kini diperhatikan pada 75% lelaki di seluruh dunia. Bayangkan melompat dengan payung terjun yang mempunyai 75% peluang untuk tidak terbuka. Adakah anda akan mengambil langkah itu? Itulah yang dirasai oleh kebanyakan lelaki hari ini. Situasi kesuburan wanita tidak kurang membimbangkan. Satu kajian pada tahun 2025 mendedahkan kehadiran zarah mikroplastik dalam cecai folikel ovari pada 14 daripada 18 wanita dengan purata lebih daripada 2,000 zarah setiap mililiter. Data ini menunjukkan bahawa zarah mikro dan nanoplastik boleh melintasi penghalang folikel darah. Selepas memasuki ovari, zarah mikro dan nanoplastik menjejaskan sel telur dan mengganggu mekanisme utama yang penting untuk kesihatan sistem pembiakan wanita. Salah satu mekanisme yang paling kritikal ialah fungsi mitokondria. Setiap sel telur mengandungi antara 100,000 dan 600,000 mitokondria dan tenaga yang dihasilkannya adalah penting pada setiap peringkat, daripada pembentukan dan kematangan sel telur hingga persenyawaan dan seterusnya pertumbuhan dan perkembangan tisu embrio. Disfungsi mitokondria yang disebabkan oleh pendedahan kepada nanoplastik boleh menjejaskan kematangan sel telur, mengurangkan kemungkinan persenyawaan yang berjaya, malah menyebabkan terhentinya perkembangan embrio. Pengumpulan nanoplastik dalam organ pembiakan boleh menjadi salah satu punca utama ketidaksuburan. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, hari ini, kira-kira 17.5% orang dewasa, iaitu kira-kira 1 daripada 6 orang di dunia, menghadapi masalah ketidaksuburan. Memandangkan penyebaran pencemaran plastik di seluruh dunia, Profesor Perubatan Alam Sekitar dan Kesihatan Reproduktif dari Shanna Swan meramalkan bahawa menjelang 2045, populasi dunia mungkin akan menjadi tidak subur sepenuhnya.